Hello. Okey, kita baru sampai di mana sekarang? Baik, terima kasih rakan studio. Sekarang ni kita berada di Bomo dan dijangka pada esok hari pada jam 2 kami akan bertolak ke puncak Bomo tadi. Bomo. Oh, sekarang kita bukan berada di puncak lah. Bukan, sekarang kita masih berada di kaki gunung lagi. So bertolak tu ambil masa dalam lebih kurang 4 jam. Okey. Dan mungkin saya akan buat laporan seterusnya di puncak pada besokan pagi. Terima kasih rakan. Okey, terima kasih laporan daripada Mr. Daus daripada TV 94. Ya. Dan di sini kita ada penjualan sarung tangan, topi. Ya, nanti kita akan cuba dapatkan ya. Kita angkat barang dulu. Ya, topi pun semua ada. Bromo. Okey. Berapa ni satu? 40,000. 40,000. Yang macam ini? Sama. Wow. Sekarang pun agak sejuk. Sekarang kita ada villa baru sampai. So kita nak angkat barang dulu ya. Alright, terbaik guys. Okey, kita ada tempat makan juga di sini guys. Okey, di sini bila tempat kita tinggal geng di Bruno, tapi ini bukan kemuncaknya. Okey. Kita akan berada di atas. Ya, di sini. Atas ada hotel, apartmen. Di sini ada kedai runcit juga, tapi tak ada tempat makan. Ada tempat makan tapi tak pasti buka ke tidak. Okey. Kita akan berada di atas nanti. Gria Manto, tak pasti apa ni. Beria apa ni? Beria Mantep. Nama tempat Beria Mantep. Atas tu ada apartmen. Kalau korang tengok. Okey. Apartmen sebelah sini. Okey, cuaca kat sini agak sejuk geng. Cuaca kat sini sejuk. Sejuk. Sangat-sangat sejuk. Cuba naik ke atas dulu. Apa yang ada ke atas. Di bawah. Pasukan kita ada di bawah. Ya. Okay, kita masih di sini nak angkat barang dulu geng. This is our room. Dan yang lain masih kat bawah. Kita akan menginap di sini. Ya. Nak mandi dulu geng. Satu hari si Malik perjalanan sebanyak selama 7-8 jam, dekat 10 jam daripada Jogja. Daripada Jogja dekat 10 jam tadi, lambat. So sekarang dekat pukul 7 malam. Wah, kita baru sampai di Bruno. Kalau orang boleh googlekan Bruno tu kat mana. Cuaca kat sini sejuk geng. Okey, kita nak angkat barang-barang kita. Ya. Buka belakang ya. Buka lah belakang, ambil barang. Buka. Ambil barang beg kita orang. Sebab bilik sempit, so beg siapa banyak. Ya, tidur tadi Pak. Kita punya driver datang sini. Okey geng, kita masih lagi nak angkat barang ke atas. Nanti kita akan tengok where is our going, pergi makan. Pemandangan dekat sini geng. Ini adalah apartmen atau villa. Dia bukan hotel, dia macam hotel tapi dia villa. Kat sini. Villa. Tengok kat sini geng. Yang lain masih angkat barang lagi. Ada tempat duduk. Villa.
Right, kita kena angkat barang-barang kita dulu sebelum kita pergi makan. We want to pergi makan lepas ni. Mamam. Bukan saja tu. Cek barang-barang dulu, geng. Geng, cuaca kat sini sejuk, geng. Betul sejuk. Sekarang aku dah rasa macam berapa darjah Celsius tak pasti. Macam dekat Kundasang. Kalau korang pernah pergi Kundasang, macam ni lah rasanya. Macam dekat Kundasang. Cuaca tu. Tu belum tinggi lagi. Esok baru kita pergi ke atas. Ke Bruno. Sekarang kita masih dekat bawah. So lepas ni kita nak pergi makan. Cari makan, geng. So siapa yang berminat datang situ, boleh kontak kita orang boleh guide kita orang yang nak datang ke tempat tu. Very nice. Sebenarnya besar, banyak lagi tempat tinggal, tapi kita pilih dekat situ sebab kita orang ramai dengan kru-kru. Right, so let's go check it out apa yang ada kat sini. Right, stay tune. Baca? Miat bila kita kah? Yeah, very small. You just choose one or two for you. Alright, so nanti kita akan satu lagi video. Ini baru sampai, kita ada video kita nak pergi makan nanti. Kita tak tahu makan apa kat sini sebab first time datang ke sini dengan kru-kru dan geng-geng company. So kita pilih barang-barang kita dulu sebelum kita masuk ke hotel ataupun apartment. Cantik tempat ni, geng. Dia sejuk. Betul. Macam tak ada aircon, tak tawas dia. Okay, thank you so much for watching. So jangan lupa subscribe, like, comment dan share. Banyak lagi video yang akan datang. Sekarang kita dekat Bruno. Baru saja bertolak daripada Jogja tadi. 8 jam perjalanan kami. Alright, so jangan lupa subscribe, like, comment, share. Jumpa lagi. Agak penat, geng. A bit tired. We are just arrived here. Alright, see you guys for the next video.